Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media. Bersama aku kan macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Seperti yang dijanjikan oleh TMJ dalam pertemuan dengan fans JDT sebelum ni, 3 player baru akan di-sign oleh JDT pada transfer window Januari. 1 player daripada Portugal, 2 player daripada Brazil. So video kali ni kita nak review sikit lah player-player yang dah berjaya di-sign oleh JDT pada transfer window Januari ni. Player pertama, Iago da Silva, berumur 28 tahun, anak jati Brazil. Player attacking, main position dekat left wing, tapi boleh juga main dekat right wing, boleh juga main sebagai first striker atau second striker. Nilai pasaran semasa €300,000. Walaupun bersama dengan kelab Atletico Paranense di Liga Utama Brazil pada awal karier dia tahun 2016 sampai 2023, tapi kerap di-loan ke kelab yang bermain di Liga kedua dan ketiga Liga Brazil. Pernah juga di-loankan ke kelab Liga Mexico dan juga Portugal. Akhirnya berhijrah secara tetap ke kelab FC Anyang yang bermain di Liga kedua Korea Selatan pada musim 2023-2024. Sehinggalah dia berjaya bantu FC Anyang ni jadi juara K-League 2 pada musim 2024 dan FC Anyang layak ke K-League 1 pada musim 2025. Time ni consider career dia tengah peak 95 penampilan bersama dengan kelab, 16 gol, 20 kali assist. So terbukti player ni boleh score dan assist berdasarkan statistik tu. Daripada segi gameplay, standard player winger ada pace, ada kemahiran teknikal yang baik untuk pegang bola dan dribble untuk lepasi opponent dalam situasi 1 versus 1. So dekat forward JDT sekarang ni ada trio da Silva, Bergson da Silva, Jairo da Silva dan Iago da Silva. Aku boleh sahkan yang diorang ni bukan adik-beradik lah. Seterusnya, seorang lagi player import daripada Brazil, Marcos Guilma, berusia 30 tahun. Bermain di posisi menyerang juga, main position right wing dan boleh main dekat left wing atau playmaker di attacking midfield. Market value semasa €750,000, tapi pernah capai market value €4 juta sekitar tahun 2017-2018. Rupanya Marcos ni pernah bersama-sama dengan Iago dalam kelab Atletico Paranense di Brazil. Nasib Marcos pula di-loankan ke kelab Croatia ketika bersama dengan parents club Atletico Paranense. Di Croatia bermain bersama dengan Dinamo Zagreb dan lepas tu kembali semula ke Liga Brazil bermain bersama dengan kelab Sao Paulo. Akhirnya Marcos ke Liga Arab Saudi bersama dengan Al Wihda. Kelab terakhir Viveren Nagasaki dan di-loankan pula ke kelab FC Tokyo yang juga bersaing dalam Liga Jepun. Dan kesudahannya berpindah ke JDT dengan free transfer. Marcos Guilma ni pernah juga main dengan pasukan kebangsaan Brazil bawah 20 tahun, buat 17 penampilan dan skor 6 gol. Daripada segi gameplay, typical player winger lah, ada pace, boleh dribble, selalu cut inside untuk buat rembatan atau passing kepada member dia. So total sekarang ni 4 player Brazil di attacking JDT. Memang samba buat JDT. Pemain import baru ketiga JDT datang daripada Portugal. Nene atau nama penuh dia Rui Filipe Cunha Correia, berumur 30 tahun. Market value sekarang ni mencecah €1 juta tapi berpindah ke JDT secara free transfer. So Nene consider player kedua termahal dalam Liga Malaysia selepas Nacho Mendes. Main di posisi defensive midfield, boleh juga main dekat center midfield dan left back. Rasanya kehadiran Nene dekat JDT ni kira option jangka masa pendek untuk cover Nakso Insa dan juga Hong Wan yang belum betul-betul full fit untuk bermain di First 11 JDT. Nene mulakan karier main dekat skuad simpanan SC Braga B di Liga Portugal pada tahun 2014. Pindah ke Santa Clara pada Jun 2019 dan beraksi dalam Liga Utama Portugal selama 3 musim. Musim 2023-2024 paling perform. Bantu kelab Jagiellonia Białystok juara Liga Utama Poland for the first time. Jadi main player kelab yang susah nak disebut nama tu dan juga pernah beraksi di UEFA Conference League. 8 Januari 2025 join kelab Liga Super China Yunnan Yukon dengan transfer fee €400,000. Jadi main player kelab dengan 28 appearance Liga dan menjaringkan 2 gol. Dia juga pernah main dengan pasukan kebangsaan Portugal bawah 20 tahun tapi buat appearance sebanyak lebih kurang 3 kali je lah.
Dengan ketinggian 1.87 meter, Nenek ni ada kelebihan fizikal dan ada advantage dalam perebutan bola dekat udara. So jadi aset untuk menang pertarungan fizikal dekat tengah padang dan gagalkan serangan opponent. Daripada aspek serangan pula, Nenek ni ada kemampuan untuk hantar long ball atau short pass yang tepat. So kemampuan ni bantu tim untuk build up play daripada bawah ataupun daripada midfield. Nenek juga ada kekuatan kaki kiri untuk rembat daripada jarak jauh dan luar kotak penalti. So basically dia ni player tengah yang moden, boleh control midfield, ada fizikal yang baik. Pemain penting untuk bantu pertahanan dan juga serangan. So itu dia 3 player import terbaru JDT. Semuanya ada pengalaman bermain di liga dalam benua Asia. So advantage untuk JDT bukan saja untuk bersaing dalam Liga Malaysia, tapi juga yang lagi penting untuk teruskan perjuangan dalam ACL Elite dan Shopee Cup. Itu je untuk video kali ini. Kita jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.